Konsep nombor titisan hujan. Bidang pembelajaran kognitif. Cara-cara nak membuatnya sangat mudah. Yang pertama, sediakan satu kotak besar, lagi menarik. Kemudian, sediakan kertas stiker berwarna putih untuk dilekatkan pada kotak besar tadi. Boleh juga menggunakan kertas warna biasa dan tanpa menggunakan gam, ikut kreativiti masing-masing. Kemudian lukis bentuk awan dan gunting. Jadi dah bentuk awan kita. Seterusnya pula, sediakan kertas berwarna biru untuk titisan hujan. Gariskan dan tulis nombor 1 sehingga 6. Nak guna nombor lain pun boleh. Mengikut tahap anak-anak murid. Kemudian gunting dan tampal pada awan yang kita buat daripada kotak tadi. Terakhir sekali, sediakan dadu. Ia juga digunakan menggunakan kotak dan kertas warna supaya lebih menarik. Cara-cara untuk bermain pula, kanak-kanak perlu membaling dadu dan mengira jumlah titik pada dadu dengan kuat. Kemudian menggunting titisan hujan mengikut jumlah nombor tersebut dan masukkan ke dalam berkas yang telah disediakan mengikut nombor yang betul. Buat secara berulang, pastikan setiap murid buat dengan betul. Guru sebagai pemerhati. Aktiviti ini secara tidak langsung dapat melatih kanak-kanak menggunakan konsep nombor dalam menyelesaikan masalah dari segi kognitif cara berfikir. Dalam pada masa yang sama, kanak-kanak dapat belajar menggunakan motor skill halus, iaitu dengan menggunakan gunting. Mudah kan? Selamat mencuba!